Kak Lin pernah ada share tentang adik Alif kita ni, dia sunburn sebab main pantai. Dah lah sunburn, tan skin pula tu. Jom kita tengok apa dah jadi dengan dia. Tadi adik Alif ni, dia message Kak Lin. Dia nak bagi tahu gambar dia terkini setelah berbulan-bulan pakai krim Kak Lin ni. Kakak rasa adik Alif kita ni sunburn sebab apa? Dia main pantai, Bu. Lepas tu, tambah pula dia main jet ski. Lepas tu, dia main hiking. Plus, dia tan skin. Lepas tu, bukan cakap sunburn. Dia kena pula? Tan skin. Tan skin. Okey korang, ni gambar dia sebelum lah. Okey, kalau korang tengok memang dia tan skin lah. Dan juga sunburn. Gelap. Okey, tapi waktu tu dia nampak Kak Lin live. Dia nampak Kak Lin live and dia try krim Kak Lin. Tak sangka sesuai krim Kak Lin tu dengan dia. Cuba korang teka, apa dia jadi dekat dia sekarang? Akak rasa dia jadi macam mana sekarang ni? Kita melepak lah. Korang tengok, ini dia sekarang. Inilah dia sekarang. Kak Lin tak sangka tau. Kak Lin tak sangka perubahan dia. Sebab dia konsisten. Memang bukan masa yang singkat. Dia sendiri pun bagi tahu ibu. Dia sendiri bagi tahu Kak Lin dalam masa 2, 3, 4 bulan juga nak dapat hasil yang macam itu. Akak rasa akak tahu tak berapa bekas yang dia pakai? Mestilah kakak tahu. Kakak pun macam tu juga dulu. Sunburn. Tapi kenalah konsisten. Kalau tidak tak dapatlah hasil macam tu. Betul. Berapa bekas tu kakak dia pakai? 12 bekas. Lepas tu dia dah tambah 3 lagi bekas. Total 15 bekas dah. Dah 15 bekas lagi. Ya Allah. So maksudnya kakak kalau pakai bekas tu memang boleh nampak ke? Memang terus boleh nampak ke? Dia depends lah on skin. Kadang ada orang cepat, kadang orang lambat. Kan. Nampak macam dia Alif kita ni sebabkan dia konsisten. Banyak Kak Lin dah kali pesan. Apa-apa yang kita nak cuba, kita nak cantikkan diri ke, nak hilangkan sunburn ke, nak cerahkan kulit ke, kena konsisten. Mana-mana produk yang serasi dengan kita, teruskan. Jangan putus asa. Kan?